مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Nak yang tu? Kita sudah bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syawal kini hampir menjelma. Alhamdulillah, kita telah pun hampir selesai melayari bahtera Ramadan dan insya-Allah sama-sama kita akan menunggu tibanya kedatangan bulan Syawal. Betul tu Fatia. Syawal merupakan bulan ke-10 yang menyusul setelah berlalunya bulan Ramadan berdasarkan kalender hijrah. Secara etimologi, kata Syawal berasal daripada bahasa Arab iaitu syala yang sinonim dengan kalimah irtafa'ah bermaksud menaik, meningkat atau meninggi. Seperti kelazimannya, di penghujung Ramadan ini, SK Kediaman Besar menganjurkan program khatam Al-Quran dan infak Ramadan. Jadi, jom kita saksikan laporan di nama rakan kita, Fala. Silakan Fala. Terima kasih rakan di studio. Sedang berlangsung sekarang ialah Majlis Khatam Al-Quran dan Infak Ramadan. برحمتك يا ربي لا تقطع مولانا مولانا يا سميع برحمتك يا ربي لا تقطع Sekarang sedang berlangsung Majlis Khatam Al-Quran di bawah pimpinan Ustaz Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dadaha, fal muriyati qadaha, fal mughirati subaha, fa asabna bihi naf'a, fa asabna bihi jam'a. Sama saya sekarang, Babish Anik, salah seorang daripada penerima sumbangan infak Ramadan. Boleh berikan sepatah dua kata untuk penyumbang-penyumbang majlis hari ini. Terima kasih pada penyumbang-penyumbang hari ini. Semoga dimurahkan rezeki lagi. Terima kasih Darwish Anik. Sama saya pada hari ini, Puan Rahimah. Puan Rahimah, saya ingin bertanya satu soalan. Bagaimana pula dengan program infak Ramadan? Bagaimana dengan program? Okey, syukur Alhamdulillah. Okey, pada tahun ini kita dapat menerima sumbangan daripada ibu bapa,
pihak luar, NGO luar dan sebagainya, sebenarnya orang awam kepada anak yatim dan juga asnaf untuk murid SKKB. Apa kata-kata puan untuk Hari Raya Aidilfitri? Okey, baiklah. Cikgu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin kepada semua warga SK Kelabang Besar. Ingatan cikgu ya, pertama jangan main mercun. Okey, pastikan ikut ibu bapa ya. Jangan buat satu kesalahan yang membahayakan diri sendiri. Okey? Dan bergembira di Hari Raya. Terima kasih Beraima. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak pentadbiran, para guru, ibu bapa serta semua pelajar yang telah menjayakan program ini dengan penuh dedikasi dan kesempurnaan. Semoga usaha ini menjadi pemangkin untuk melahirkan generasi ceria Al-Quran yang beranak muda dan berakhlak. Terima kasih atas sokongan dan komitmen semua pihak. Barakallahu fikum. Sekian sahaja laporan daripada saya. Kembali kepada rakan diskusi. Terima kasih Fala atas laporan itu tadi. Semoga segala amal kebaikan yang dilakukan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Tambahan pula dilakukan di 10 Ramadan terakhir ini. Dan yang pastinya tak lama lagi Hari Raya. Tapi ingat, jaga adab ketika beraya ya. Jangan cuba-cuba meminta-minta duit raya tau. Dan jangan main mercun. Pom pom pom. Sekian sahaja dari kami. Selamat Hari Raya. Bye. Dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabul.